Hello guys, welcome back to our channel Angka dan Mochi. Iya, alright guys. So pada konten kali ni kita orang akan jadi penternak yang berjaya guys. Tapi kita orang kali ni menternak ayam. Game kali ni kita orang main game Chicken Farm. Disebabkan ramai berbelas ribu orang geng yang main game ni. Jadi kita orang pun tak cakap banyak. Kita orang pun nak jadi penternak. Yes sir. Kita nak jadi penternak yang berjaya juga geng. Okay, let's go Mochi, kita jadi penternak yang berjaya. Started. Bye, jumpa lagi kejap lagi. So, okay. apa mission kita Uncle? Apa mission kita dalam 30 minit kita berjaya sampai paras mana. Okey, boleh tak 30 minit? Kita tengok kita boleh dapat sampai tahap mana Mochi. Let's go. Kita mulakan. Okey guys, Angka baru nak buat tutorial. So itulah dia, kita dah dapat ayam basic. Okay, kat sini apa geng? Kena like, join game apa semua Oh, tak payahlah. Okay, ni telur guys. Ni telur guys. Macam mana ni kan? Okay, kita dapat telur yang pertama geng. Alright, okay. Mochi okay, Mochi. Okay, dapat dua. Alright, kita beli lagi. Duit kita $7. So, ini telur kita kena sentiasa kutip Okay, kita dapat 2 telur. Dan kita jual lagi macam biasa. Oh, game ni kita kena kutip-kutip telur je Mochi Easy je ni. Okey, ayam kita sekarang kita dah ada 2 ekor ayam geng. Ayam ni setiap berapa saat dia akan bertelur. Gila kaya lah kita guys. Okay. Bukan dapat duit kat sini. Oh yang ni kita kena collect cash kat sini guys. Okey, faham. Ada telur emas. Mantap mamen, dapat telur emas. Alright, kita ada 10 telur letak kat sini dan collect cash. Okay, sekarang kita boleh beli yang ini guys. Let's go, kita dah ada 3. Wow, merch. Apa tu merch? Kita dapat itik. Dapat itik guys. Sekarang ni kita pakai telur itik pula. Oh, mantap geng. Alright, inilah telur itik yang pertama kita guys. Kalau telur itik tu dia akan tambahkan kita punya telur tu sebanyak 5 guys. Korang tengok sini 10 itik paling hijau. Wih, 4 pula 5. Nampak? Okay, dapat telur emas lagi banyak Mochi. Okay, jual yang ini dan kita collect duit dan kita beli yang ini. Nampak guys, terus banyak guys. Telur kita terus banyak geng. Atau banyak. Wah, mantap geng. Okay, macam gini baru mantap guys. Tapi tu macam mana tiba-tiba itik boleh jadi ayam pula ni? Mantap geng. Okay lah. Itik boleh jadi ayam. Itik jadi ayam Mochi masalahnya. Lain macam game ni. Macam seronok guys. Korang kena cuba guys. Game ni memang Angka rasa best guys. Sekarang ni banyak memang banyak. Sekarang kita ada index. So kita baru dapat itik Dalam index ni macam-macam lagi yang kita belum dapat guys. Macam mana cara untuk kita dapatkan dia? Angka tak tahu. Dan kita main je, tengok je macam mana caranya. Itu dia. Kita punya dah penuh. Mochi punya penuh guys. Kita boleh tengok dari jauh. Mochi punya tu. Mochi tengok ni telur Angka. Semua ayam ada. Let's go Mochi. Banyaknya. Let's go Mochi. Tapi dia hilang. Dia tiba-tiba hilang weh. Memang lah. Dia kalau kita merge dia akan hilang guys. Merge tu maknanya okay, Angka dah faham. Daripada itik dia dah jadi dirt. Nampak tu guys. Tier 3. Okay, macam gitu geng. Okay. Mochi dah faham game dia macam mana? Angka dah faham Dia macam combine kan. Basic kita misal kata banyak, kita letak tu terus jadi kaya lah. Macam tu lah cerita dia. Yes. Faham dah. Mochi dah faham geng. Mochi dah faham geng. Angka pun dah faham. Mochi pun dah faham. Okay, macam gini cara main guys. Mochi kena kerap merge lah. Kena kerap merge. Wih. Dapat kotak. Angka dapat kotak Angka tak tahu apa guys. What is that guys? Ini apa guys? Tak, yang kelakarnya. Lebah boleh bertelur Uncle. Iya, lebah boleh bertelur Mochi. Ni Angka dapat apa ni? Unlock. Okay, kita try unlock guys. Dia bukan dapat telur, dia dapat sarang lebah geng. Wow, kita dapat guys. Kita dapat lebah. Tapi apa benda geng? Kita dapat lagi satu lebah daripada kotak tadi tu. What? Kita dah ada 2 lebah lah Mochi. Mochi go Mochi. You can do it. Go. Guys, kita sekarang ni boleh guys. Kita sekarang dah ada banyak guys. 1000 telur geng. Sama. Angka pun dapat lucky box. Mochi pun dapat Mochi dapat benda sama Gila, Mochi dapat lucky box juga. Telur tak relax Kita tengok dulu geng. Unlock.
kita akan dapat apa? Okay, 5% dummy, 75% B. Kita tengok kita dapat apa guys. Let's go. Bismillah. Dapat lagi lebah. Okey lah. Boleh. Kita terima guys. Kita dapat lebah. Dapat kotak. Let's go. Dapat 2 kotak geng. Let's go geng. Banyak kotak. Mochi pun banyak dapat kotak Mantap. Angka ada 2 sekarang ni. Kita terus buka guys. Dapat apa guys? Let's go. Pam-pam. Dapat lagi B. Let's go guys. Kita claim. Yang ini pun kita dapat juga. Harap-harap dapat dummy lah guys. Sebab dummy tu lagi power tu. Let's go. Dapat apa? Dummy geng. Kita dapat dummy. Dummy tu apa? Dummy tu dia atas mushroom. Tier 6. Dia 5% tau. Dalam kotak tadi tu, kotak yang warna kuning tu, dia 5% je untuk mendapatkan dummy tu. So geng, kita dah boleh upgrade. Okay, dapat lagi benda ni. Kotak ni, let's go kita buka. Dapat lagi dummy ke? Dummy please. Okay, dapat B. Okay geng. Kita terima seadanya guys. Kita deposit dulu dekat sini. Dan kita akan beli. Tak boleh, tak cukup. Yang ini geng. Let's go. Mochi tengok sekarang Mochi. Alamak, angka termerge. Yang tu lah Mochi beli. Mochi beli yang 8,000. Oh ya, sama lah. Gila-gila tu Mochi ni. Mochi ni korang nampak lah biasa-biasa kan. Tapi kalau dia main Hello. Korang berani lah lawan dia. Berani lah cakap dia tembam lah. Memang kena bantai lah korang dengan dia. Korang memang kena bantai kan. Sekali kutip telur 17,000 angka. Gila-gila tu. Mochi punya lagi tak relax kan. Mochi punya lagi tak relax kan. Sekali kutip 17,000. Power lah Mochi. Merch. Okey, sekarang ni angka baru ada 11,000 telur guys. Sekarang kalau kita tengok dekat index, kita baru sampai dummy. Dan selepas dummy yang kita tak tahu apa. Tapi kalau kita nak rebirth guys, kita perlu ada 1M duit untuk rebirth. Buka dia kena cukupkan. Mochi kena cukupkan dulu duit ada lagi satu kotak biru. Tapi mahal lah Mochi 82,000. Kat Mochi berapa? Gila-gila. Mochi 71. Mochi ada 71,000 dolar. Tak, kotak ni 71. Dekat angka 82. Tak apa lah guys, kita pegang je dulu kotak ni. Kalau discard dia akan hilang ke Mochi? Mungkin hilang. Jangan discard kalau macam gitu. Kita pegang je. Kalau macam gitu kita pegang je geng. Kita pegang je geng. Bahaya geng. Penat-penat je kita. Sebab sekarang duit angka pun dah ada kan. Nasib baik dia tak hilang kan. Macam ada masa ke apa ke. Dia tak ada masa dia tak ada masa lah. Okey lah. Mantap tu. Kalau ada masa, pening kita. Alright. Telur. Lagi 20,000 woi. Okey, angka lagi sikit je. Angka lagi sikit je. 30,000. 30,000 je. Angka lagi sikit lagi. Let's go geng. Angka rasa angka dah boleh aja gini. Dia nak berapa? 82,000. Let's go. Angka buka. Dalam kira 3, 2, 1. Mari kita saksikan sama-sama guys. Dapat villager. Villager please. Dapat dummy. Okey lah geng. Kita dapat dummy guys. Okey lah. Okey. Not bad. Dummy. Sama-sama. Mochi dapat juga Mochi dapat benda yang sama. Tapi baru dummy yang kedua. Angka dapat ghost baru. Angka baru perasan guys. Angka ada ghost guys. Angka ada ghost guys. Yang ni kita buka dulu geng. Dapat mushroom lagi. Let's go. Mantap geng. Mushroom is okay geng. Kita buka lagi. Yang ni kita dapat B pula. Boleh lah. Yang ini macam biasa. Kutip duit dulu guys. Lepas tu kita jual yang ini. Yang ni kita upgrade dulu. Chill guys. Santai guys. Macam gitu cara permainannya geng. Korang tengok kan macam mana pro player main game. Bapak yang ni lagi mahal Mochi. Angka punya kotak ni 127,000 nak buka. Yang biru. Gila duit baru ada berapa ni geng. Berapa mahal tu. Betul-betul tak relax Kita kena kumpul. Lama-lama jadi bukit. Yes sikit-sikit lama-lama jadi bukit. But it's okay guys. Duit kita gerak laju kan. Tak relax Mochi tak relax. Cuba beli banyak-banyak. Beli banyak-banyak. Cuba. Tapi masalahnya kalau okay. Bapak tinggi geng. Cepat Mochi combine kan dia basic je. Combine kan dia. Let's go. Sekejap. Okay jadi kita tengok. Nak beli lagi. Mochi nanti nak combine bagi tahu kan. Kita orang nak tengok tak. Okay.
3. Ui, berapa tinggi tu. Merge kan terus, Mochi. Merge kan terus. Tinggi. Gila tinggi, geng. Angka pun tak. Oh, terus hilang macam gitu je. Sakit oh. Sakit, geng. Dapat dia Angka tinggi-tinggi. kira okey lah. Angka dapat ghost. Ada 2 ghost. Satu ghost. mushroom 2. Mochi masih B lagi. Mochi baru B lagi. Belum mushroom lagi. Wish, kalau buka yang ni 100% villager lah, Mochi. 0% dummy, 0% ghost. 100% villager, geng. Let's go. Kita akan dapatkan yang itu, geng. Mantap, geng. Kita dapatkan villager. Let's go. Go, Mochi, go. Go, Mochi, go. Go, Mochi, go. Go, Mochi, go. Go. Weh, mana nak cakap duit 122k ni, Uncle? Macam mana? Angka punya sekarang 160k dia minta. Ini cekik darah Memang cekik darah lah. Telur-telur ni semua tak relax. ni. Ya, tak relax weh, tak relax. Ayam ni tak relax tu. Aduh, weh. Relax lah, santai lah. Telur je. Tadi bila kita tengah busy-busy buat benda lain, telur banyak je kan. Tapi bila kita tunggu, lambat pula dia nak bertelur. Macam menunggu bulan jatuh ke riba. Iya, geng. Bulan jatuh ke riba, guys. 30,000 telur. Let's go, guys. Adakah kita akan dapat? Kita akan berjaya. Okey, dapat, geng. Guys, kita akan dapatkan villager. Let's go. 3, 2, 1. Tak dapat villager. Menipu je. Menipu, geng. Menipu dia, geng. Dia menipu, geng. Tadi katanya 100% villager. Tapi bila buka, dapat yang biasa tu. Tapi sekarang ni villager, 5% je, geng. Aduh, Angka nak buka ke tak nak, Buka je lah, guys. Macam sayang pun ada, guys. But it's okay, geng. Kita buka je, geng. 1, 2, 3. Mari kita lihat, geng. Dapat apa? Dapat ghost? Boleh lah. Boleh merge. Sekarang kita dapat villager. Let's go. Oh, Mochi dah dapat villager. Okay, laju lah tu. Dari kotak lah. Angka dapat kotak merah, Mochi. Ada kotak merah, guys. Let's go, kita buka ni dulu. Villager terus lah. Tolong lah. Izin. Aduh. Okay. Sekarang ni kita ambil yang ni. Dan kita tu kutip kotak merah. Tapi tak apa. Kita kutip yang ni. Kita buka je, guys, yang ni. Kotak ni membantu lah. Sedikit banyak lah dia bantu. Boleh dapat tu, geng. Okay, yang ni kita kutip dulu. Alright. Ini kita jual. Terus boleh buka yang ini. Yes, sir. Mantap, guys. Kita buka dulu kotak-kotak yang ini. Kotak-kotak yang ni membantu, kan, sebenarnya. Tu buka. Okay, sekarang ni kotak ni berapa? Okay, dapat B. Let's go. Okay, yang ni. Bapak 9.5M. Mana nak cari, Mochi? 9.5M. Astagfirullahalazim. Kita kena rajin upgrade tu lah. Yang per second tu. Supaya duit kita mahal. Tu lah. Aku rasa dah banyak agak angka upgrade ni, guys. Angka dah berapa lah? Dah plus berapa lah? 792. Macam ni dah berapa dah? Kita 300 lebih. Kau punya dah 700 lah. Tapi apa? Elah. Tu pun kau. Mak. Tak apa, guys. Kita upgrade je, guys. Walau macam mana sekalipun. Tak apa. Kita buat dia, geng. Tapi agaknya tak dapat buka ni. Sebab sejuta kita dah boleh riba, kan? Alright. Sikit lagi, guys. Mochi dah ribet, Mochi? Mochi dah ribet belum? Belum. Mochi belum ribet. Aku nak ribet dah ni. Ribet. 1 juta. Aku pun duit 1 juta. Lambat lagi. Aku ribet dulu, Let's go, guys. Kita ribet. Tapi tu lah, kita tak dapat nak buka yang ini, geng. Kotak ni. But it's okay, guys. Ribet kali yang pertama. Bye-bye, ayam-ayamku. Kita mula daripada basic, geng. Bapak sedih tu. Underwear ribet. Go. Mochi dah ribet juga, guys. Let's go, guys. Kita berdua akan mula daripada bawah balik, geng. Mochi ribet, guys. Tengok, guys, tempat Mochi, guys. Mochi dah ribet. Rasakan kesakitan yang sama. Kesakitan kita yang sama, Mochi. Mula balik daripada awal. Sakitnya. Lepas tu nak dapatkan indeks tu pun. Indeks tu pun sakit nak dapatkan indeks. Okay, duit kita korang tengok, guys. Duit kita laju, geng. Tengok tu, guys. Duit kita, guys, dah dekat 1 juta balik lah. Jadi kita buka lah. Alok. Boom. Okay, dapat ghost. Mantap, ghost kita dah 3. Jadi villager lah.
Okay, kita dapat balik villager gang. Let's go gang. Yang ni kita dapat lagi satu. Kita boleh buka. Boom. Villager lagi. Dapat 2 villager. Let's go. Haha. Kita punya villager dah banyak guys. Let's go gang. Okay ni. Villager please. Please villager. Dapat lagi goose tu. Aina. Okay guys. Kita dah dapat guys. Itu dia ayamnya. Lepas villager kita dapat ayam yang gemuk. Fat. Fat. Lepas villager kita dapat ayam yang tembam. Dia dapat ayam tembam. Ya tu guys. Tapi kalau kita tengok ni kan 16M tu. Mahal sangat gang. Aku rasa nak buka tu. Tapi tu lah mahal sangat. Nanti kalau buka-buka kita dapat villager sama je. Dah lah guys. Aku rasa dah cukup lah. Korang dah tengok tempat angka tu je. Penternaknya. Dia makan masa sikit game ni. Kalau nak habiskan memang lama korang. Kalau korang nak try game ni sendiri, korang boleh cuba guys. So, alright lah gang. So, thank you for watching. Jangan lupa tekan button like dan subscribe. Bye bye guys. Assalamualaikum. Thank you guys. Bye. Bye bye. Bye bye bye.